Lama cerita musaga vero. Tapi kalai, kalai musaga. Sekolah kalau tengah hari kan dia sampai Dabur, lepas tu dia patah balik. Sekolah kampung Kuala Green dengan Bukit Abu sebelum sampai stesen Dabur tu memang tiket tahun ni dia orang memang mari sekolah ni sekolah Melengong Dabur ni memang by train daripada sampai dulu naik train ni. Maknanya train lama lah ni, train baru dah dia train dulu ramai-ramai tahun berapa lama lah. Lama dah dah. Sekolah Melengong ada dapur yang untuk konsep dah dapur ni. Jadi patut pun. mari sekolah ikut train lah, by train. Kalau train lama dulu boleh duduk tangga tu tak jatuh kat tepi jalan lagi. Kata lalai ke apa. Itu. Dia buat ni apa ni Kuala Gerai, Kampung Dabur, 182 Kelantan. Uish, baik lagi lah kalau geng-geng motor lagi kena beringat. Jalan ni banyak kan. Jadi lepas kita video lagi. Saya ada van lama tu dia boleh buat katil. Jadi. Dia boleh perebah habis dia. Van baru. Ada kek. Okey, asas selok je. Dia ada anak sungai lalu dalam gua. Jadi banyak ikan orang duk mari ngai sama-sama dulu masa tu Dabur pun tak ada orang ramai lagi. Jadi orang letak nama gua ikan. Jadi gua kan banyak sini. Jadi gua mana pun ni, gua mana sah. Gua gelak. Nak gambar situ tu. Kalau masuk dulu semua. Ya, kita masuk dulu. Boleh. Ini kalau dulu kita kurus, boleh masuk. Sekarang kita dah naik badan ni. Jadi takut pula nak masuk. Inilah kita masuk. Gua Landak Caving Stay Recreational Park Dabur. Ni ada caving, ATV, water tubing, sunrise attack, camp baha. Itu paling best. Via ferrata gua ikan dan juga flying fox. So sekarang kita mau pergi kepada ATV. Let's go. Hari ini kita terus main ATV sekali. Yang ni alang-alang. Ni. Alang-alang kita berada di kawasan sini. Terus kita beraktiviti untuk naik ATV. 2 orang sekali bawa bocah-bocah. Tapi trek kita hanya jenisnya trek 1 medium lah.
Yang RM60 sahaja. Dua. Ha. Dua biji. Helmet dia. Ah. Ah. Jadi kita naik ATV sekarang ni. Ah. Ais, you okay? Ready? Woohoo! Ni bunyi brake. Jadi tengah brake sekarang ni. Mana? Hah? Oh situ. Situ. Salah pusing. Okay, careful, ada pokok ni, ada pokok. Tunduk. Kejap. Di sinilah tempat kita naik Gunung Stong. Mari kita zoom sikit. Oi, terlebih zoom. Oh, cantik. Punya jelas. Ada orang kan melepak sana? Tiada. Kita zoom yang cantik. Kaya. Pak Hakim, sana tempat melepak, makan Maggi paling best. Di atas sana tuh. Cantik ya. Jom kan. Tu boleh jalan situ. Oi.
Oke, sampai sini kita makan dulu nasi kerabu. Oke, warna biru. Nasi Avatar, nasi Go to Wednesday. This is nasi kerabu. Sobat. Ya. Kau di kau nak mari, masak lebih ni stop, tak ada stop. Ini ada dua. Tak dapur. Ada makan dah ni.